Assalamualaikum Amira. Alana, waalaikumsalam. Awak apa khabar? Saya kurang baik lah. Kenapa muka monyok sangat ni? Saya rasa saya macam dah putus asa dah. Banyak kali saya gagal. Amira, kegagalan bukan penamat, tetapi permulaan untuk menjadi lebih kuat. Tapi saya tak gagal lagi. Amira, orang yang berjaya bukan kerana mereka tidak pernah gagal, tetapi kerana mereka bangkit setiap kali mereka jatuh. Okey juga tu. Saya akan terus berusaha. Bagus Amira, itulah kawan saya. Teruskan usaha dan percaya pada diri sendiri. Terima kasih atas nasihat kamu, Alana. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menyampaikan sebuah puisi yang bertajuk Bangkit menuju puncak. Malam merenyang sepi, mengingat kembali jejak yang terhenti. Adakah lelah ini harus mengalah? Adakah duka ini tanda nak tahniah? Tidak. Diri ini tercipta bukan untuk mengalah. Jiwa ini terbina dari semangat yang gagah. Setiap air mata yang tumpah adalah mutiara yang mendewasakan langkah. Hari ini aku berdiri, membakar semangat di dalam diri. Langkah diatur penuh berani, tiada lagi ragu di hati. Gagal itu pengajar setia, bukan alasan untuk kecewa. Selagi nadi masih bernyawa, aku akan terus marah. Ku tepis ragu yang mengganggu, ku beranikan diri membelah waktu. Biarpun badai datang menderu, impian dan cita-cita pasti ku tuju. Lihatlah ke depan, bentangkan sayapmu. Yakinkan hati, kita pasti mampu. Bangkitlah, Wahai diri, menuju gemilang, berdiri megah di puncak ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.